Harga dia, harga dalam dolar untuk burung terawal punya harga dia. F7 Pro punya harga di dalam dolar. Burung terawal punya harga. Pilihan 1 tahun screen replacement, 4 generasi update, okey bagus, dan 6 tahun security update. Hari ni di Singapura launching Poco F7 series. Dekat belakang ni bukti dia. Apa lagi yang best? Jom. Jadi sekarang ni kita dah sampai dekat kaunter pelancaran Poco F7 series. Kita ada dapat beg Poco. Ada apa dekat dalam ni? Mass media pun dah dapat. Topi limited edition, baju limited edition. Dekat bahagian belakang baju ada tulis Ultra Power Unleashed. Kita masuk dah dekat dewan pelancaran dia dekat Marina Bay, Singapura. Berdebar habis. Berdebar nak tengok harga dia dengan spek dia nanti. Baik beli Poco 7 tahun Poco ada sekarang. F series daripada F1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak dah. 5 juta dah jualan diorang. Spek F7 Pro yang penuh kita tengok. 8 Gen 3, Antutu Score, Optimus Power, HyperOS, 6,000 mAh, 90 watt charging. Dekat sini ada apa? 2K 120Hz, AMOLED display, memang lengkap lah. Kamera dia pun aku dah test tau, boleh tahan untuk phone gaming semua. Bezel lebih nipis dan premium. Metal frame tau, sedap gila pegang. Yang ini macam biasalah, estetik premium. Sebab apa? Belakang dah pakai kaca. F7 Ultra bukan sekadar gaming view kamera. Main kamera dah padu, telefoto dah padu, dan ada ultra wide kamera untuk F7. AI untuk gambar masih ada. Dan 120 watt dia bagi kali ni. Jadi untuk keseluruhan F7 Ultra ni bagi aku lengkap lah untuk kamera dan juga gaming. Jadi inilah dia Poco punya charging, dan itu dia Samsung. Inilah dia Poco F7 Ultra warna hitam. Memang nampak premium seperti di Singapura. Warna kuning macam warna durian. Ini memang cantik lah. Untuk skrin Poco F7 Ultra ni, kalau korang nampak, memang rata, memang cun, sedap gila untuk buat main game. Storage dia ada 512GB. Untuk RAM dia ada 16 tambah 6GB, dan chipset kegilaan ramai Snapdragon 8 Elite. Belakang aku ni produk showcase untuk Poco yang terbaru, Poco F7 Pro dan juga Poco F7 Ultra. 1 beg datang, memang ramai. Siap. Jadi sekarang ni, apa pendapat korang? Baik beli Poco F7 Ultra ataupun